saya ada barang baru ni, nose hair trimmer premium punya, warna hitam, bagi manual, black gold. Cantik. So yang ni bukan setakat untuk bulu hidung, bulu telinga, di eyebrow pun boleh ataupun di tepi-tepi lah untuk trim kan. Design dia memang premium gila. Bawah dia gold, pasal ada USB-C. Tapi ni dia ada LCD screen. Yang saya beli sebelum ni memang tak ada lah. Dia ada safety. So kalau touch biasa dia tak jadi. Sebab ni dia touch screen. Kalau nak on dia, kita tekan lama-lama. Dalam 2 saat lah. Okay, yang ni dia punya bateri. Yang ni kalau ikut 85% lah. Yang saya jumpa sebelum ni saya dah beli, memang satu kelajuan je lah, on off je. Yang ni ada 3 kelajuan. So kita boleh adjust mengikut kelajuan yang kita nak lah. Okay, ni kelajuan pertama, 1. Yang ni touch sekali je. Okay, ni kelajuan kedua. Okay, yang ni kelajuan ketiga. Okay, bila nak off, kita just tutup lah. So yang ni kita boleh buka dia, pusing je. Okay, yang ni untuk kita tukar blade dia lah. Yang best juga. So yang ni dia bagi spare part sekali. Blade dia ada 2, jadi 3 lah. So sangat jimat lah. Okay, yang ni dia ada safety. So bila kita trim tu, dia tak akan melukakan lah. Lepas tu dia juga adalah waterproof. Tak ada masalah kalau kena air lah. Okay, ni USB cable. Dia bagi sekali. Ni biasalah untuk cuci ni. Okay, yang terakhir, small pouch. Simpan ni. Dia baldu. Bateri dia 1000 mAh. Walaupun dia premium, harga dia tak sampai pun RM20. Seperti biasa, kalau korang berminat untuk dapatkan nose hair trimmer ni, link di komen di bawah ataupun di bio profile saya. Okay, bye-bye.